aku nak balik Kepong. Nak balik kampung, Dek. Saya dah nak balik. Bye. Aduh, nak balik. Jom balik. Hello guys, kami sudah mau pulang. Bye. Kita mau pulang ke mana ni bang? Hah? Bangkok. Kalau tak Bangkok, kita jumpa di Bangkok. Bye-bye guys. Sampai dah Bangkok. Okey, suasana dekat Bangkok okey saja. Alhamdulillah. Sampai dah geng. Bumi Kemaman. Aduh lah. Hai, sekarang kami berada di Bangkok. Jadi perantau. Kami sekarang merantau di sini ya, namanya. Sekejap je tiba-tiba sampai baru tidur. Tiba-tiba sampai dah. Sampai dah kat Bangkok. Orang Kemaman Amik. Bangkok. Tak boleh menipu lah orang ni. Bangkok. Ini kalau hujan mesti naik air. Rakam sterik ya. Tutup betul rakam sterik. Hai. Kami hari ni tengok berpakai gini je gini orang. Bangkok lah. Negeri orang lah. Caca perantau. Orang. Kita nak membesar. Pergi sendiri-sendiri. Lalu dah macam pelarian dah. Aku bukan pelarian sungguh ada poni. Aku cakap je aku pelarian tapi bukanlah tiba-tiba. Cakap pelarian dengan polis ni. Polis pun nak pergi semayang kot. Pergi Bangkok tak ada tempat tidur, nak cari tepi-tepi jalan sekejap. Nak cari kotak dulu. Oh kata jangan pergi Bangkok, nak juga pergi. Lah. Ni siapa ni? Ha? Anak mana ni? Dah nak pergi ke mana? Aku lupa. Ada. Saya nak jumpa Siti saya. Siti saya ada kat sini. Lalu. Lapor. Sabar-sabar ni. Bulu. Apa ni? Mu rapat sangat nak mati dah. Baik, aing gitu lah. Tapi habis Siti. Lepas tu nak naik motor dengan Siti. Lepas tu nak berkepit je dengan Siti. Kita yang jaga dia. Tak, kita yang jaga dia. Lepas tu dia nak berkepit dengan Siti tu. Pakai helmet sama-sama. Nak naik motor sama-sama tu. Kat sana dia cakap nangis je. Tahu kat sana. Tak, kat sana menangis kita pujuk dia. Kita bawa dia dating. Tak, kita bawa dia dating. Ni lupakan kita. Dia pergi kat Siti tu. Hidung tinggi dia tu. Tahu? Hidung tinggi tu. Pipi tinggi tu. Saya aku dengan kamu mesti lori ada. Jalan Asal lori yang sama. Jalan ni memang jalan lori boh. Ni orang ke mama pakai lawa-lawa. Orang kuasa nak mari. Tengok orang kuasa mari. Aku biasa je. Ni dekat lagi tu gosok baju. Dia tengok orang kuasa pakai hoodie je mari. Oh, orang ke mama tu tambah orang Kuantan memang bagus Esok nak keluar pergi bandar orang. Kenyung lah bang. Dia ambil gambar bukan video bang. Kenapa bang? 21 je betul ibu. Kali Dah aja tengok baju orang. Dekat sini patung-patung tu semua tu sana. Ni hidung saya naik sikit. Ni cacat sikit hidung aku. Ini hidung dia. Yang ni pembedahan plastik tak jadi. Yelah tu kalau aku pakai stocking boleh. Dah tu pakailah stocking. Tapi kalau macam artis dia macam tak pun gitu. Dia pula cakap
tahu. Dia sebab tak sebab kaki dia tahu. Sebab benda-benda gini lah. Kalau dia tinggi kan. Macam gini kan. Lepas tu dia kena tahan kat sini kan. Tahan kat sini kan. Tahu dah cakap dengan aku dah. Sebab tak aku tak suka pakai dia. Banyak sendiri aku. Reward ni macam mana? Kadang-kadang reward ni yang kita bagi macam dalam bentuk barang pun boleh juga. Tak ada masalah. Geng. Jangan tengok gitu malu. Oh, asyik geram aku. Geram budak ni tak boleh lah. Suara akam. Kenapa dia tak ada tutorial? Tak macam Kuantan tak? Kuantan ada tutorial. Kan dia gosok baju kat rumah orang. Malu. Tak malu ni. Tak malu ni. Ni tak TV orang. Ya Allah. Penat aku. Gosok baju rumah orang ni. Aku je. Apa jatuh? Kejutan jatuh. Budak, dia balik. Budak. Balik jom. Ni mana? Bawa tudung, bawa baju ni. Hah? Sekejap. Nak makan ni. Jadi perasan nak muka kita. Ti. Ti. Senyum Ti. Senyum Ti. Pedah ke? Nah, ni dia muncul. Ha. Dia tahu muka kan? Ni budak ni diam tadi. Kena ayu. Kontrol Ayu. Ni bersudu tak sangka sudu. Merasakan yang ada air hujan. Oh. Tahu mak Kan? kata benda lain. Mak kata mak ambil gambar. Jangan mana Jepun? Jepun dengan Korea, dua tu. Diorang pentingkan Dah. Daripada kos hari hidup diorang kan tinggi. Kalau kita rendah. Macam mana kita dah balik? Kok lightingnya di sana. Bye. Jumpa tahun depan pula. Bye-bye. Bye. Gelak lah ni masa depan ni. Okey gitu. Tapi tak nampak kok. Tak apa lah. Bye. Bye. Jumpa tahun depan kita sambung gada ya. Bye. Assalamualaikum. Bye, salam. Bawa malak lah malam-malam. Mu tu merepek malam-malam bawa malak. Ya Allah ya Tuhan. Bye. Esok jangan Kita, okay, bye-bye. bye. Bawa malak. Mu mewah bawa malak. Jangan berhenti pula tengah jalan. Tak membencimu, mengharap kau begitu, tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan tetap seperti tanda sama. Lain kali bawa tanda tepimu. Dia kena tinggal kat rumah orang. Nak juga. Tak ada Najwa dia jadi. Oh. Buat tahi. Apa tak juga pun.
tahan di dalam perut ni. Daripada rumah aku tinggal dah kecil dia keluar. Kau masuk dalam rumah motor tu. Alang-alang nak pintu tu. Orang jauh mana orang jauh? Orang jauh dah talan. Dah lagi mesti kalah-kalah ni. Dok salah, kalah-kalah. Bahasa Arab. Lurah tu pula. Jangan masuk. Satu muka. Cepat. Cium sikit. Cium sikit. Cium mata. Ni motor city yang gini ya. Bye gang. Balik dulu gang. Pak doi. Pak doi. Weh, lawak. Weh. Mau bawa mi nanti. Selaika? Selaika bawa lu. Oh, tak nak. Selaika bawa mi. Bukan betul ke? Bye. Kalau salah sana. Betul, dia kata betul konten. Malu sama aku lepuk orang. Malu. Duduk sana. Aku lepuk orang. Senang hidupmu eh? Kau tarik. Masuk keris. Dia bilang budak ni.